Perkahwinan ini akan terbatas secara automatik selepas 3 tahun. Kenapa orang luar kata dia lumpuh? Tak nampak macam tu pun. Macam mana nak kerjasama? Cik, ini adalah kontrak kahwinan Cik dengan Tuan Daniel. Silalah semak dulu. Kalau tak ada masalah, sila sign. Takkan campur tangan dalam kehidupan peribadi? Tidur bilik asing, tak boleh masuk bilik sesuka hati? Kenapa kepada Faiz sebelum keluar tak boleh jumpa lelaki lain? Kena jaga image keluarga Razak. Ini macam penjara kan? Kalau macam ni, macam tak ada kebebasan lagi je. Azal, kau tak suka? Kalau kau tak suka, kau boleh balik kat rumah keluarga Hassan tu balik. Okeylah, saya faham. Perkahwinan ini akan terbatas secara automatik selepas 3 tahun. Terus je, lepas 3 tahun, bila aku dah kukuhkan kedudukan aku dalam lembaga pengarah, kita boleh batalkan perjanjian ni tanpa masalah. Jangan lupa like, share dan follow Du Drama.